Kalau aku nampak lagi kau jual nasi bungkus kat office ni, kita putus. Aku malulah dengan perangai kau ni. Kenapa kau gigih sangat jual nasi ni? Nak kumpul modal kahwin. Mak weh kau tu asyik hina kau kot. Kau tak ada maruah ke? Apa yang rezeki halal? Kita putus. Aku dah cakap, perempuan tu bukan untuk kau. Nah, aku borong semua. Kalau aku masuk meminang kau nanti, kau terima Kau biar betul. Hari ni kita kedatangan CEO baharu. Siapa Entahlah. Salam semua. Saya CEO baru. Terima kasih sebab selalu backup aku. Tak macam oknum tertentu. Tak sangka tukang nasi lemak rupanya CEO. Nasib aku borong nasi kau dulu. Yang penting kau nampak aku seadanya.